Nama saya Hiroshi Tanaka, berumur 46 tahun, pengarah urusan sebuah syarikat teknologi perubatan di Tokyo. Setiap tahun, saya membawa keluarga dan 4 keluarga rakan sekerja atasan bercuti ke Eropah. Tahun ini, kami merancang percutian 12 hari, 5 malam di Paris, 4 malam di Rome, dan diakhiri dengan 3 malam di Zurich. Hotel 5 bintang di setiap lokasi, makan malam Michelin Star setiap hari. Ini negara apa? Saya menjawab ringkas sambil mengeluh. Saya tidak pernah terfikir dalam hidup ini saya perlu menjejakkan kaki di bumi Malaysia. Pada pandangan saya, Malaysia adalah negara yang dikunjungi oleh pelancong Jepun yang berhemat. Pantai yang biasa, masjid yang tersergam, dan makanan jalanan yang penuh dengan kuman. Saya pernah membaca ulasan di TripAdvisor. Beberapa orang Jepun sakit perut dan cirit-birit selepas makan laksa atau nasi kandar. Ini kelihatan seperti menjual sesuatu. Sementara menunggu bagasi, saya membuka telefon untuk memeriksa email. Pihak syarikat penerbangan memaklumkan bahawa pesawat perlu dibaiki sekurang-kurangnya 48 jam. Kami terpaksa bermalam di Kuala Lumpur. Saya segera menghubungi setiausaha saya, menempah 5 hotel bintang terdekat dengan lapangan terbang dan menempah semula tiket ke Paris secepat mungkin. Setiausaha saya membalas dalam masa 3 minit. Tanaka-san, semua hotel 5 bintang berdekatan clear penuh. Ada persidangan besar. Hanya tinggal hotel di bandar. Perjalanan mungkin mengambil masa kira-kira 1,5 jam. Saya mengeluh panjang. Kesesakan lalu lintas di Malaysia adalah perkara biasa. Saya pernah membaca bahawa KL termasuk dalam senarai bandar paling sesak di dunia. Saya tidak mahu membuang masa duduk di dalam kereta dalam cuaca panas 35 darjah. Akhirnya, kami menaiki van hotel. Jalan raya memang sesak seperti yang disangka. 3 lorong, tetapi kenderaan bergerak perlahan seperti kura-kura. Saya melihat keluar tingkap. Motosikal memotong di hadapan, penjual tiket loteri berjalan di antara kereta, asap egzos bertebaran di udara. Sayuri menutup hidungnya. Bau yang kuat, Neh. Saya mengangguk. Inilah Malaysia, kota yang kotor, panas, sesak, dan huru-hara. Kesesakan berlarutan hampir 2 jam sehingga kami tiba di hotel hampir jam 3 pagi. Penyambut tetamu tersenyum lebar sekali lagi. Dia boleh berbahasa Jepun sedikit. Selamat datang, Iras Haimaz. Saya mengangkat tangan secara automatik untuk membalas dengan senyuman, kemudian berasa pelik. Mengapa saya perlu bersalam? Saya tidak pernah bersalam dengan sesiapa di Jepun. Kami hanya sempat tidur selama 4 jam. Awal pagi, telefon berdering. Syarikat penerbangan memaklumkan bahawa pesawat masih belum selesai dibaiki dan perlu menunggu sekurang-kurangnya 24 jam lagi. Saya sangat marah sehingga ingin memecahkan telefon. Perjalanan kami ke Eropah sedang musnah. Semasa bersarapan di restoran hotel, saya melihat 3 keluarga rakan seperjalanan yang lain berkumpul. Semua orang kelihatan masam. Anak-anak merengek kerana kurang tidur. Saya mengangkat tangan. Kita perlu mencari jalan keluar. Saya akan menghubungi Duta Jepun untuk meminta bantuan menyelaras agar kita dapat terbang ke Paris hari ini juga. Semua orang mengangguk setuju. Namun, pada masa itu, saya tidak tahu bahawa beberapa jam kemudian, saya akan membatalkan seluruh perjalanan Eropah dan menempah 2,000 tiket untuk kembali ke sini. Semua ini bermula dari bau manis durian cendol yang harum menusuk hidung dari gerai di tepi jalan pada malam kesesakan lalu lintas itu ketika saya hampir meletup kerana kegusaran, tetapi cerita itu mesti diceritakan dalam bahagian seterusnya. Selepas sarapan, saya berjalan terus ke bilik pengurus hotel. Seorang lelaki pertengahan umur bersut gelap mengangkat tangan untuk bersalam dan tersenyum lebar sehingga menampakkan gigi putihnya. Selamat pagi, Tanaka-san. Ada apa yang boleh saya bantu? Dia bercakap bahasa Jepun dengan jelas sehingga saya terkejut. Saya memberitahunya terus terang bahawa kami perlu keluar dari sini secepat mungkin. Saya meminta limosin ke lapangan terbang sekarang dan meminta dia membantu menghubungi syarikat penerbangan. Dia mengangguk berkali-kali. Saya faham. Tetapi semua kereta terperangkap dalam kesesakan sekarang. Kalau nak ke lapangan terbang sekarang, pasti ambil masa 3 jam. 3 jam, saya hampir menjerit. Jadi, Anda mahu kami duduk menunggu di hotel yang panas ini? Dia tersenyum lagi.
Kali ini, senyuman itu seolah-olah faham segalanya. Saya ada cadangan. Berdekatan hotel ini, ada pasar malam yang digelar Pasar Malam Puduraya. Suasananya sejuk dan banyak makanan yang sedap. Saya akan sediakan kereta golf untuk menghantar Anda secara percuma. Anak-anak pasti suka. Esok pagi, saya jamin jalan akan lapang. Saya hampir menolak, tetapi Sayuri menyentuh lengan saya perlahan-lahan. Kita pergi tengok sekejap pun tak apa. Lagipun, esok kita tetap kena tunggu. Saya mengeluh panjang, mengalah kepada isteri buat kali pertama. Kereta golf membawa kami melalui lorong-lorong kecil. Lampu hiasan berwarna oranye berkilauan. Bau asap panggang menusuk hidung saya. Saya berkerut dahi. Bau seperti ini di Jepun hanya ada semasa festival kecil, tetapi di sini ia memenuhi seluruh jalan. Pasar Malam Puduraya lebih besar daripada yang saya sangka. Lorong panjang kedua-dua belah jalan dipenuhi dengan gerai-gerai. Orang ramai sesak, tetapi tidak berasak-asak. Semua orang berjalan perlahan, tersenyum antara satu sama lain. Anak-anak kami teruja sehingga lupa rasa mengantuk. Saya berjalan di hadapan, cuba mencari tempat duduk di kedai yang berhawa dingin, tetapi tiada. Hanya ada meja plastik merah dan bangku kayu. Takashi, rakan sekerja saya, menunjuk ke sebuah gerai. Tengok tu, Hiroshi. Durian cendol. Papan tanda ditulis dengan kapur berwarna merah jambu. Buah durian montok tersusun cantik. Di sebelahnya ada kuah santan pekat dalam periuk kecil. Saya menggeleng. Jangan ambil risiko. Nanti semua cirit-birit. Monto, wando monto, monto. Tetapi anak perempuan saya, Yu, yang berusia 10 tahun, sudah berlari berdiri di hadapan gerai itu. Ayah, baunya sedap sangat. Boleh saya coba sikit? Yu tidak pernah merengek begini di rumah. Saya menjadi lembut hati. Satu mangkuk kecil saja. Mak Cik yang menjual tersenyum lebar. Dia menyendok ais yang dicukur halus, meletakkan pulut yang masih hangat di atasnya, mencurah santan pekat manis dan sedikit gula Melaka yang karamel. Dia menghiasinya dengan seulas kecil durian D24. Saya melihat dengan mata yang tidak yakin, tetapi Yu menyuapkan suapan pertama ke mulutnya. Matanya bulat besar. Sedapnya, ayah, paling sedap di dunia. Saya tersenyum kelat. Kemudian, Mak Cik itu menghulurkan sudu plastik kepada saya. Cubalah, Uncle. Tak pedas, tak manis sangat. Sedang-sedang elok. Saya teragak-agak, tetapi bau harumnya terlalu kuat sehingga saya tidak dapat menahan diri. Saya menyuap suapan kecil ke mulut. Pada saat itu, segala-galanya dalam kepala saya terhenti. Kemewahan manis berlemak durian yang teramat segar, kemasinan santan yang pekat, tekstur kenyal pulut yang dimasak dengan santan, dan bau wangi lembut gula Melaka. Ia bukan hanya rasa. Ia seperti ada seseorang yang memeluk saya dari dalam. Saya menyuap suapan kedua dan ketiga tanpa sedar. Mak Cik itu ketawa kecil. Sedap? Saya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sayuri memandang wajah saya dan ketawa terbahak-bahak. Hiroshi, muka awak merah habis. Itu Fi, itu Wan Kuro, itu Wan Kuro. Seluruh kumpulan mula memesan beramai-ramai. Sate ayam, roti canai dengan kari yang tidak terlalu pedas, air kelapa muda segar yang sejuk. Saya makan 2 mangkuk cendol dan duduk memerhatikan orang di sekeliling. Ada sebuah keluarga Melayu duduk di meja sebelah. Ibu bapa dan 2 orang anak kecil menjatuhkan cendol ke lantai dan menangis teresak-esak. Si ibu tidak memarahi, sebaliknya mengambil cendol yang tinggal di mangkuknya sendiri untuk diberikan kepada anaknya, kemudian tersenyum kepada makcik penjual. Makcik itu menyenduk yang baru tanpa charge. Saya melihat pemandangan itu dan berasa sesuatu yang aneh di dada saya. Di Tokyo, jika anak saya berbuat demikian, saya akan kata ia membazir dan memesan yang baru. Tetapi di sini, tiada siapa yang melihatnya sebagai pembaziran. Hanya ada senyuman. Malam itu, kami duduk makan sehingga pasar hampir tutup. Anak-anak tidur di pangkuan ibu bapa. Saya mendukung Yu ke kereta golf. Bau durian cendol masih melekat di hidung saya. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya membuka telefon. Saya melihat mesej daripada setiausaha saya, Tanaka-san. Ada syarikat penerbangan menawarkan tiket kelas perniagaan ke Paris esok pagi. Harga naik sedikit tetapi dijamin sampai. Auna lo Wiham.
Saya memandang mesej itu lama, kemudian menoleh ke arah Yu yang tidur nyenyak, mulutnya masih bergerak seperti sedang mengunyah cendol. Saya menaip jawapan ringkas, batalkan semua tiket ke Eropah. Tempat tiket untuk kami kembali ke sini 4 hari lagi. Dan tolong periksa sama ada pasar malam Puduraya buka setiap hari. Setiausaha membalas dengan 3 tanda seru. Tanaka-san, adakah Anda pasti? Saya tersenyum pada skrin dan menaip jawapan ringkas. Pasti, buat kali pertama dalam 10 tahun. Malam itu, saya tidur nyenyak buat kali pertama. Dalam mimpi, saya melihat pokok durian yang penuh dengan buah kuning keemasan dan 2,000 orang kanak-kanak Jepun berlari di bawah pokok itu, tersenyum lebar seperti Yu. Tetapi kisah ini baru bermula, kerana esok saya akan tahu bahawa semangkuk durian cendol itu bukan sekadar makanan, tetapi ubat penyembuh jiwa yang tidak pernah saya sedar saya perlukan. Pagi baru di Kuala Lumpur. Cahaya matahari memancar melalui langsir rendah hotel. Saya bangun sebelum jam 6 pagi. Bunyi kesesakan jalan raya belum kedengaran, tetapi bau durian cendol dari malam tadi masih segar dalam ingatan saya. Saya membuka kumpulan line perjalanan dan menghantar satu mesej. Hari ini tak perlu tergesa-gesa ke lapangan terbang. Kita akan tinggal 4 hari lagi. Sesiapa yang ingin pulang ke Eropah seorang diri, silakan, tetapi saya akan tinggal di sini. 3 minit kemudian, mesej meletup. Takashi, Hiroshi, awak gila ke? Kenji, esok ada mesyuarat lembaga pengarah. Sayuri, saya nak makan cendol lagi. Yey, ayah memang terbaik. Akhirnya, kesemua 20 orang mengundi untuk tinggal. Saya ketawa terbahak-bahak. Buat kali pertama dalam beberapa tahun, saya membatalkan mesyuarat lembaga pengarah tanpa rasa bersalah. Jam 8 pagi, saya menelefon setiausaha saya di Tokyo, membatalkan semua tiket ke Paris dan menempah hotel yang sama untuk 4 malam lagi. Saya memberitahu lembaga pengarah saya sakit secara tiba-tiba. Setiausaha bertanya dengan suara bergetar. Sakit apa, Tuan? Saya menjawab tanpa berfikir, sakit rindu durian cendol. Man, nong kanaukan, tam-fan. Talian senyap selama 3 saat, kemudian meletus dengan ketawa. Jam 9 pagi, kami menaiki van hotel keluar dari bandar. Saya meminta pemandu singgah di pasar basah dahulu. Saya ingin melihat asal-usul durian kuning keemasan itu. Pasar Chowkit berbau ikan masin, rempah ratus, dan daun limau purut bercampur-campur. Penjual melaung memanggil pelanggan, tetapi semua orang tersenyum. Saya berjalan terus ke gerai durian. Mak Cik yang sama dari malam tadi mengangkat tangan untuk bersalam. Datang lagi Uncle Jepun? Saya mengangkat tangan untuk membalas salam tanpa sedar. Kemudian bertanya dalam bahasa Inggris bercampur Jepun. Durian manis ini dari mana? Mak Cik menunjuk ke arah truk pickup lama. Dari kebun di Rawab, Pahang, baru dipetik semalam. Manis, wangi, tak ada semburan racun. Saya membeli 10 kilogram. Mak Cik itu membungkus dengan daun pisang secara percuma dan menghulurkan sebiji durian kecil untuk Yu. Ambil, Dick, percuma. Yu menyambut dengan 2 tangan, menggigit suapan pertama, dan menjerit. Lebih manis daripada di Jepun. Saya berdiri melihat pemandangan itu dan berasa seperti ada ketulan hangat naik ke kerongkong saya. Dalam perjalanan pulang, jalan raya sesak lagi, tetapi kali ini saya tidak merumut. Saya menurunkan tingkap, membiarkan bau asap egsos bercampur bau daun limau purut masuk. Anak-anak menyanyi lagu Jepun di dalam kereta. Sayuri menghantar line kepada rakan-rakan di Tokyo. Tengah hari kami tiba di hotel. Saya membuka komputer riba, melayari laman web tempahan tiket penerbangan, menekan carian laluan Tokyo ke Kuala Lumpur. Saya melihat harga tiket pergi balik yang lebih murah daripada makan malam Michelin Star di Jepun. Saya menghentikan jari saya dan berfikir tentang rakan sekerja di Tokyo. Orang yang merumut setiap hari kerana tekanan, orang yang mengambil pil tidur setiap malam, orang yang anaknya tidak pernah melihat wajahnya tersenyum. Saya membuka kumpulan lain syarikat, menghantar mesej suara panjang 3 minit. Dengar sini, saya berada di Kuala Lumpur, makan durian cendol dan saya rasa seperti dilahirkan semula. Tahun depan, kita tidak akan pergi ke Eropah. Kita akan membawa semua pekerja ke Kuala Lumpur untuk makan durian cendol bersama-sama. Sesiapa yang ingin datang, sila angkat tangan.
1 minit kemudian, 1,847 orang mengangkat tangan daripada keseluruhan 1,852 orang. Saya ketawa sehingga menangis, kemudian menempah 2,000 tiket penerbangan awal, penerbangan terus Tokyo Kuala Lumpur untuk April tahun depan. Pukul 3:00 petang, saya membawa seluruh kumpulan untuk urutan Melayu tradisional di sebuah kedai kecil berhampiran hotel. Papan tanda menulis urut tradisional RM30. Saya berfikir dalam hati, di Tokyo, harganya 20,000 yen sejam. Di sini, RM30. Selepas urut, semua orang keluar dengan kaki yang terasa ringan. Takashi berkata dengan suara bergetar, "Hiroshi, aku lupa aku ada bahu." Malam itu, kami kembali ke pasar malam Puduraya. Kali ini, kami memesan 10 mangkuk durian cendol. Makcik penjual mengangkat tangan untuk bersalam. "Hari ini durian habis dari kebun. Tapi esok ada yang baru, ne?" Saya tersenyum dan bertanya, "Makcik, saya akan bawa 2,000 rakan lagi. Adakah Makcik ada durian yang cukup?" Makcik itu tersenyum lebar sehingga matanya sepet. "Cukuplah. Kalau tak cukup durian, Makcik tanam lagi." Ima. Malam itu, saya berdiri di hadapan gerai, melihat papan tanda lampu merah jambu yang menulis durian cendol. Angin sejuk bertiup perlahan. Bau santan harum semerbak. Saya mengangkat telepon, mengambil gambar, dan menghantarnya kepada ibu saya di Tokyo dengan kapsen, "Mak, anakmu dah jumpa ubat terbaik di dunia. Harganya 4% semangkuk." Ibu membalas dengan pelekat ketawa, diikuti dengan mesej, "Beli tiket untuk Mak juga. Nak cuba?" Saya tersenyum dan menaip jawapan, "Sudah tempah." Penerbangan yang sama dengan 2,000 orang lagi. Malam itu, sebelum tidur, saya membuka tingkap bilik hotel. Saya melihat kesesakan lalu lintas yang panjang, lampu belakang merah berbaris seperti sungai. Saya pernah membenci kesesakan lalu lintas, tetapi malam ini saya melihatnya aneh dan indah. Kerana di dalam kesesakan itu, ada orang yang tergesa-gesa pulang untuk memeluk anak mereka, ada yang tergesa-gesa ke pasar untuk membeli hadiah untuk ibu mereka, ada yang tergesa-gesa bertemu kekasih mereka. Saya menutup tingkap, berbaring di katil, dan teringat kata-kata makcik penjual cendol, "Kalau tak cukup durian, makcik tanam lagi." Anto, inta nasis pomasai. Saya memejamkan mata dan bermimpi bahawa tahun depan pasar malam Puduraya akan penuh dengan 2,000 orang Jepun, beratur membeli durian cendol, tersenyum lebar, dan mengangkat tangan untuk bersalam kepada makcik penjual serentak. Saya bangun pagi dengan senyuman dan tahu bahawa Hiroshi Tanaka yang lama, yang merungut tentang kesesakan lalu lintas, telah mati malam tadi ketika dia makan suapan durian cendol terakhir. Manakala saya, Hiroshi Tanaka yang baru dilahirkan dan bersedia untuk tinggal di sini lama lagi. Tetapi kisah ini belum berakhir, kerana esok saya akan tahu bahawa durian cendol tidak hanya menyembuhkan saya seorang, tetapi sedang menyembuhkan seluruh syarikat dan mungkin seluruh Jepun. Pagi ketiga di KL. Saya bangun dengan bunyi hujan lebat memukul bumbung hotel. Langit gelap seperti dunia akan runtuh. Ramalan cuaca mengatakan hujan lebat sepanjang hari. Kumpulan kami duduk berkumpul di lobi. Semua orang kelihatan bosan. Anak-anak merengek. Takashi berkata dengan suara perlahan, "Hari ini kita kena duduk di hotel saja, Hiroshi. Nak pergi mana dalam hujan?" Saya hampir mengangguk setuju, tetapi penyambut tetamu yang sama berjalan dengan 10 payung biru. "Kalau hujan begini, mesti pergi kampung nelayan Bagan Lalang. Sangat menyeronokkan. Saya dah sediakan van. Sampai sekejap saja." Kampung nelayan? Saya pernah melihat dalam buku pelancongan. Perahu kecil menjual barangan. Nampak kotor dan berbahaya. Saya menggeleng. "Tidak, terima kasih." Tetapi Yu berlari, menarik lengan saya. "Ayah, jomlah, saya nak naik sampan." Akhirnya, kami menaiki van. Hujan masih renyai-renyai. Jalan licin, kesesakan luar biasa. Saya mula gusar lagi. Nampak tak? Kalau hujan, trafik lagi teruk. Van tersangkut di hadapan kampung nelayan Bagan Lalang. Pemandu tersenyum. "Jalan sikit lagi, tuan. Kalau hujan begini, kampung lagi cantik." "No, bingga minau." Kami turun dari kereta. Titisan hujan sebesar bola pingpong, tetapi pekerja kampung menghulurkan baju hujan percuma berwarna merah jambu terang.
Anak-anak memakai dan ketawa terbahak-bahak. Kami berjalan mengikut laluan kayu. Kedua-dua belah jalan adalah rumah-rumah kayu lama. Di bawah rumah, perahu-perahu panjang berbaris. Makcik penjual mendayung perahu menghampiri, melaung dengan senyuman, "Durian cendol panas, durian cendol panas." Saya terkejut. Walaupun di kampung nelayan pun ada durian cendol, seorang nenek mendayung perahunya menghampiri, mengangkat mangkuk untuk ditunjukkan. "Baru masak, Uncle. Santan segar, perah dari kelapa pagi tadi." Walaupun hujan, bau santan harum melayang menembusi hujan. "You meminta lagi." Saya lembut hati sekali lagi. Kami duduk di anjung rumah kayu, lantai basah, tetapi kering dengan cepat secara ajaib. Nenek itu menyenduk pulut yang masih hangat, meletakkan durian kuning cerah, mencurah santan pekat, dan menabur kacang panggang rangup. Hujan melanda bumbung zinc dengan bunyi tuk-tak, tetapi bunyi itu menjadi musik. Saya menyuap, suapan pertama. Panas sehingga lidah kebas, tetapi manis, lemak, masin, seimbang. Seperti pelukan hangat di tengah-tengah hujan. Sayuri memejamkan mata. "Hiroshi, ini macam masa saya kecil di rumah nenek dulu." Saya terdiam kerana saya pun rasa sama. Seperti masa kecil nenek memasak pulut untuk saya makan ketika hujan. Tetapi di Tokyo, saya tidak pernah mempunyai masa seperti ini. Semasa makan, seorang budak lelaki Melayu, kira-kira 10 tahun, berdiri melihat kami dari perahu kecil. Tangannya memegang semangkuk durian cendol. Saya melambai memanggil budak itu mendayung perahu menghampiri. Saya menghulurkan 10 roma. "Mari makan bersama." Budak itu bersalam dan tersenyum lebar. "Terima kasih, Uncle." Dia memanggil saya Uncle. Saya ketawa terbahak-bahak sehingga orang di sekeliling menoleh. Kami duduk makan bersama, 4 orang. Hujan semakin lebat, tetapi tiada siapa yang mahu pulang. Budak lelaki itu bercerita bahawa dia membantu ibunya menjual setiap hari, belajar di sekolah pada waktu pagi, dan pada waktu petang mendayung perahu. "Saya nak jadi doktor, untuk merawat orang sakit." Saya memandang wajah budak itu, kemudian teringat anak perempuan saya sendiri. Yu bertanya, "Pukul berapa abang bangun?" "Pukul 4 pagi, jawabnya. Yu ternganga. Saya juga. Hujan mula reda. Kami berjalan lagi. Kami menjumpai kedai kopi terapung. Pemiliknya seorang nenek tua, menjual kopi tradisional harga Rp1 secawan. Saya memesan 20 cawan. Nenek itu tersenyum. "Hari ini hujan, pelanggan kurang. Gembira ada orang Jepun datang." Kami duduk menghirup kopi panas, melihat hujan yang perlahan-lahan berhenti. Langit mula cerah. Pelangi terbentang merentasi kampung. Takashi mengambil gambar, menghantar kepada line syarikat dengan caption, "Di sini, hujan pun cantik." Jumlah like mencecah 1000 dalam 10 minit. Petang itu, kami menaiki perahu panjang pulang. Angin sejuk meniup wajah saya. Saya memeluk Yu. Dia tidur dalam pelukan saya, mulutnya masih mengunyah cendol dalam mimpi. Saya melihat sungai Klang. Airnya coklat keruh, tetapi memantulkan cahaya matahari menjadi warna emas. Saya pernah fikir air itu kotor, tetapi kini saya melihatnya indah. Malam itu, saya menelepon ibu saya di Tokyo. "Mak, anakmu dah jumpa tempat yang gembira walaupun hujan." Ibu ketawa. "Kalau macam tu, Mak tempat tiket esok juga." Saya tersenyum dan menaip mesej dalam kumpulan syarikat. "Esok pagi, saya akan bawa semua orang ke kampung nelayan Bagan Lalang." Hujan tak apa. Kita ada 2000 payung merah jambu menunggu. Pagi esoknya, hujan tidak turun. Tetapi saya tahu bahawa walaupun hujan sepanjang hari, saya akan pergi. Kerana di sini, hujan tidak menjadikan segala-galanya basah, tetapi menjadikan hati saya lebih bersih. Tetapi kisah ini belum berakhir. Kerana esok saya akan tahu bahawa durian cendol dalam hujan tidak hanya menyembuhkan saya, tetapi sedang menyembuhkan seseorang yang hampir mati kerana tekanan, dan orang itu adalah diri saya sendiri. Hari keempat, saya bangun dengan sakit kepala yang berdenyut-denyut. Bukan dari cahaya matahari atau bunyi kesesakan, tetapi dari mimpi buruk yang menghantui saya selama bertahun-tahun. Dalam mimpi, saya berdiri di atas bumbung bangunan syarikat setinggi 60 tingkat. Angin Tokyo bertiup kencang sehingga sut saya berkibar. Di bawah, orang ramai sekecil semut. Saya hampir melangkah melepasi sempadan konkrit.
telefon berdering. Tanaka-san, mesyuarat lembaga pengarah ditangguhkan lagi. Saya tersentak bangun, berpeluh. Jam menunjukkan 4.30 pagi. Sayuri tidur nyenyak di sebelah. Saya bangun senyap-senyap, berjalan berdiri di balkoni, melihat lampu Kuala Lumpur yang masih belum padam, dan berasa seperti ada batu menindih dada saya. Saya tidak pernah memberitahu sesiapa, walaupun istri saya, bahawa selama 3 tahun yang lalu, saya mengambil pil tidur setiap malam, mengambil ubat anti tekanan setiap pagi, dan pernah terfikir tentang perkataan tamat hidup lebih daripada 10 kali. Di Tokyo, saya adalah pengarah urusan yang berjaya. Gaji 8 angka, rumah 3 tingkat di Shiba, kereta Mercedes baru setiap 2 tahun. Tetapi setiap malam, saya memejamkan mata dan hanya melihat angka untung rugi, saham jatuh, dan wajah pekerja yang diberhentikan. Pagi itu, saya memutuskan untuk tidak memberitahu sesiapa, hanya menghantar mesej dalam kumpulan keluarga. Hari ini saya nak pergi seorang diri sekejap. Saya akan sertai tengah hari nanti. Saya memanggil taksi, memberitahu pemandu, pergi ke Masjid Negara. Saya tidak tahu mengapa saya memilih tempat itu. Mungkin ia senyap atau mungkin tidak. Taksi membelah jalan pagi. Pemandu membuka radio, musik dangdut perlahan. Saya melihat keluar tingkap, melihat orang Kuala Lumpur tergesa-gesa, tetapi semua orang tersenyum. Saya bertanya kepada pemandu, kenapa semua orang tersenyum? Padahal jalan sesak begini. Pemandu ketawa. Senyum, tuan, hidup jadi ringan. Jalan sesak pun, senyum je. Saya terdiam. Jawapan yang mudah, tetapi seperti menampar wajah saya. Sampai di Masjid Negara jam 9 pagi, pelancong masih belum ramai. Saya menanggalkan kasut, berjalan berkaki ayam, memijak lantai marmar yang sejuk. Kubah hijau zamrud yang kecil, tetapi pantulan cahaya berkilauan sehingga mata berpinar. Saya berdiri diam lama, kemudian berasa seperti air mata mengalir tanpa sedar. Saya mengangkat tangan untuk berdoa dalam hati. Jika saya boleh dilahirkan semula, biarlah saya dilahirkan sebagai orang biasa yang tidak perlu memikul dunia di bahu. Pada masa itu, seorang budak imam cilik berjalan menghampiri, menghulurkan sekuntum bunga teratai. Sembahyanglah, uncle, 1 onsen sekuntum. Saya mengambil bunga teratai, membayar 2 koin 00. Budak itu tersenyum lebar. Uncle, bagi banyak. Uncle, dapat 2 kuntum. Saya ketawa terbahak-bahak sehingga orang di sekeliling menoleh. Saya membakar kemenyan dan duduk di hadapan mihrab, memejamkan mata. Buat kali pertama dalam beberapa tahun, saya tidak memikirkan tentang kerja. Saya tidak tahu berapa lama saya tertidur. Saya terjaga kerana bunyi telefon. Sayuri menelefon dengan suara menangis. Hiroshi, Takashi jatuh. Dia di hospital Kuala Lumpur. Hey KL. Doktor kata dia tekanan terkumpul sehingga tekanan darah naik mendadak, hampir serangan jantung. Saya terkejut sehingga tangan saya menggeletar. Saya segera memanggil taksi ke hospital. Dalam perjalanan, saya membuka line syarikat. Saya melihat mesej daripada Takashi malam tadi. Hiroshi, terima kasih kerana bawa aku ke sini. Aku baru sedar aku lupa senyum dah lama. Esok aku balik, aku nak letak jawatan. Aku nak buka kedai durian cendol di Tokyo. Air mata saya mengalir di dalam taksi yang membelah kesesakan lalu lintas. Tiba di hospital, Takashi terbaring di bilik ICU. Sayuri memeluk saya dan menangis. Doktor berkata, jika lambat 10 minit lagi, dia mungkin tidak selamat. Saya berdiri melihat rakan saya melalui tingkap dan berasa seperti melihat diri saya sendiri. Jururawat berjalan menghampiri, bertanya, "Sedara ke, tuan?" Saya mengangguk. Dia tersenyum. "Jangan risau. Pesakit sudah sedar." Dia kata dia nak makan durian cendol. Saya ketawa sambil menangis. Petang itu, saya membawa seluruh kumpulan ke hospital, membeli 10 mangkuk durian cendol dari pasar nelayan. Mak Cik penjual bertanya, "Bagi orang sakit?" Saya mengangguk. Mak Cik itu menyenduk lebih percuma. "Cakap kat dia, cepat sembuh, ne." Takashi makan suapan cendol pertama dan menangis. "Hiroshi, ini ubat terbaik." Saya memeluk rakan saya dan berkata perlahan-lahan, "Esok kita akan pergi cari resipi durian di Raub. Dan kita akan tanam pokok durian bersama-sama. Pokok pertama, aku nak namakan Takashi." Semua orang di dalam bilik ketawa. Jururawat tersenyum. Doktor berjalan masuk.
Pesakit sembuh dengan sangat cepat. Esok boleh pindah ke bilik biasa. Saya mengangkat tangan untuk bersalam dengan doktor. Doktor membalas salam dan berkata, "Di sini, kami tak rawat badan saja, Tuan, tapi kami rawat hati juga." Malam itu, saya menelefon lembaga pengarah syarikat, mengadakan mesyuarat video dari hospital. Dengar sini, semua. Tahun depan, kita akan bawa 2,000 pekerja ke Kuala Lumpur. Bukan untuk melancong, tetapi untuk merawat hati. Sesiapa yang tidak mahu datang, sila letak jawatan. Lembaga pengarah senyap, kemudian semua mengangkat tangan setuju. Saya mematikan panggilan dan melihat Takashi yang tidur sambil tersenyum. Saya tahu bahawa durian cendol bukan hanya menyembuhkan Takashi, tetapi sedang menyembuhkan seluruh syarikat dan mungkin seluruh Jepun. Tetapi kisah ini belum berakhir, kerana esok kita akan pergi ke kebun durian di Raub, dan saya akan tahu bahawa satu pokok durian boleh mengubah kehidupan seluruh negara. Pagi kelima. 2 van keluar dari Kuala Lumpur jam 5 pagi. Kami 20 orang senyap. Tiada siapa yang bercakap tentang kerja. Tiada siapa yang memeriksa email. Hanya bunyi nafas perlahan dan bunyi hujan renyai-renyai yang masih ada. Saya memandu van di hadapan. Di sebelah duduk Takashi, yang baru keluar dari hospital semalam. Wajahnya masih pucat, tetapi matanya bersinar. Dia memegang kotak durian cendol yang dihantar oleh Mak Cik pasar nelayan sebelum kami bertolak. Mak Cik kata, makan masa trafik jam, tak adalah stres. Lebuh raya ke Raub lapang. Saya membuka muzik dangdut perlahan yang dipasang oleh pemandu semalam. Semua orang di dalam van mula bergerak mengikut irama. Yuo menyanyi ikut 2 rangkap. Sayuri ketawa sehingga menangis. Jam 9 pagi, van membelok masuk ke kebun durian seluas 9,000 ekar. Pemilik kebun bernama Pak Cik Sulaiman, berumur lebih 70 tahun, tetapi berdiri tegak seperti pokok durian. Dia mengangkat tangan untuk bersalam dengan kami, dengan senyuman lebar sehingga menampakkan gusinya. "Selamat datang, Uncle Jepun. Hari ini kita tanam pokok durian, ya?" Pak Cik Sulaiman membawa kami masuk ke kebun. Pokok durian berbaris, tinggi besar. Daun hijau gelap kontras dengan langit biru. Angin bertiup perlahan. Bau tanah basah bercampur bau daun durian. Pak Cik berhenti di petak tanah yang telah disediakan. Ada 20 lubang yang telah digali. Di sebelahnya, anak pokok durian setinggi siku diletakkan berbaris. "Serem-serenten, sepokok, Tuan. Tapi kalau tanam sendiri, saya kurangkan jadi 50,000. Hasil tahun pertama saya beri percuma." Saya tersenyum. "Kami akan tanam sendiri, Pak Cik. Dan saya nak beli semua, 2,000 pokok." Pak Cik ternganga, kemudian ketawa terbahak-bahak. 2,000 pokok? Nak tanam kat mana?" Saya menjawab, "Tahun depan, orang Jepun akan datang tanam lagi. Kita akan bina kebun durian Malaysia Jepun di sini." Pak Cik Sulaiman mengangkat tangan untuk bersalam, matanya merah. Kami mula menanam. Saya orang pertama. Pak Cik mengajar saya menggali lubang 0,5 meter dalam, meletakkan baja tahi ayam, kemudian perlahan-lahan meletakkan anak pokok. Menimbus tanah, menyiram air. Tanah melekat di tangan. Peluh mengalir membasahi, tetapi saya tersenyum lebar sehingga pipi sakit. Takashi menanam pokok kedua. Dia menamakannya pokok baru dan berbisik kepada pokok itu, "Terima kasih kerana selamatkan nyawa aku." Anak-anak seronok menanam. Yu menamakan pokoknya pokok Yu dan menyiram air sehingga tanah becak. Sayuri menanam pokok keempat. Dia menangis perlahan. "Pokok ni nama Mak, Ne. Terima kasih kerana buat anakmu jadi kanak-kanak semula." "Wah, Vicegamen." Pak Cik Sulaiman berdiri melihat, kemudian berkata dengan suara bergetar, "Saya dah berkebun 50 tahun. Tak pernah nampak orang tanam pokok menangis sambil senyum macam ni." Tengah hari, Pak Cik membawa kami makan di bawah pokok durian. Durian cendol dari buah di kebun. Manis, wangi sehingga semua orang senyap. Saya bertanya kepada Pak Cik, "Pak Cik, kalau tanam 2,000 pokok, berapa ramai pekerja diperlukan?" Pak Cik berfikir sejenak. 10 orang dah cukup, Tuan. Tapi kalau nak ekspor ke Jepun, kena ada rumah penapis, rumah sejuk dan sijil G. Saya mengangguk. Saya akan melabur semua. Cuma minta Pak Cik tolong jaga. Pak Cik mengangkat tangan untuk bersalam, air mata mengalir. "Saya lahir di sini, mati di sini. Tak pernah sangka kebun durian saya dapat tolong orang Jepun."
Pukul 3 petang, kami duduk berkumpul di bawah pokok durian yang besar. Saya membuka komputer riba, mengadakan mesyuarat video dengan lembaga pengarah syarikat. Gambar saya dalam baju T yang kotor dengan tanah, latar belakang adalah pokok durian. Semua nampak, inilah masa depan syarikat kita. Tahun depan, kita akan berhenti mesyuarat lembaga pengarah di Tokyo. Kita akan mesyuarat di sini, di bawah pokok durian, dan makan durian cendol untuk makan tengah hari. Lembaga pengarah senyap, kemudian bertepuk tangan kuat-kuat. Saya menutup komputer dan berpaling kepada Pak Cik. Pak Cik, tahun depan kami akan bawa 2,000 orang. Minta tolong sediakan penginapan. Pak Cik ketawa. Saya akan bina rumah rehat buluh. 10.00 semalam, makan durian cendol percuma. Petang itu, kami menaiki van, pulang ke Kuala Lumpur. Semua orang tidur, kecuali saya. Saya melihat keluar tingkap. Saya melihat sawah hijau. Saya melihat kerbau menunduk makan rumput. Saya melihat kanak-kanak berlari mengejar pepatung. Saya mengangkat tangan untuk bersyukur atas apa yang saya lihat dan berkata dalam hati, terima kasih kerana buat saya sedar hidup bukan hanya tentang nombor. Malam itu, saya menelpon ibu saya. Mak, anakmu dah beli kebun durian. Tahun depan, Mak datang tanam pokok durian dengan anak, ya? Ibu menangis. Mak dah lama tunggu hari ini, anakku. Sebelum tidur, saya membuka line syarikat, menghantar gambar pokok durian yang kami tanam. Kapsian, pokok pertama nama Takashi. Pokok kedua nama Yu. Pokok ketiga nama Sayuri. Pokok keempat nama Mak. Pokok kelima nama semua orang dalam syarikat. Tahun depan, kita akan datang tanam pokok yang nama sendiri, di bawah pokok durian dan makan durian cendol bersama-sama. Jumlah like mencecah 10,000. Ada yang komen, saya nak tempah pokok nama anak lelaki saya juga. Saya nak pokok nama isteri saya. Saya nak pokok nama diri saya sendiri yang pernah terfikir untuk bunuh diri. Air mata saya mengalir. Saya menaip jawapan, boleh tempah. Pokok durian cukup untuk semua orang. Malam itu, saya tidur nyenyak. Bermimpi kebun durian raub penuh dengan 2,000 orang Jepun. Semua orang memakai baju teh yang kotor dengan tanah, tersenyum lebar, mengangkat tangan untuk bersalam dengan Pak Cik Sulaiman, dan makan durian cendol di bawah pokok durian yang mereka tanam sendiri. Saya bangun, tahu bahawa durian cendol bukan hanya menyembuhkan saya dan Takashi, tetapi sedang menyembuhkan seluruh negara. Dan esok, kami akan kembali ke Tokyo, tetapi bukan untuk bekerja, tetapi untuk bersiap sedia untuk kembali ke sini bersama 2,000 orang lagi. Hari ke-6, hari terakhir di Kuala Lumpur, saya bangun jam 4 pagi, bukan kerana mimpi buruk, tetapi kerana terlalu teruja sehingga tidak boleh tidur. Di hadapan bilik hotel, beg pakaian berbaris panjang, tetapi tiada siapa yang tergesa-gesa. Semua orang tersenyum lebar, seperti baru dilahirkan semula. Jam 7 pagi, 2 bas, 2 tingkat berwarna biru datang menjemput. Papan tanda di tepi bas menulis besar-besar, terima kasih Malaysia, daripada hati 20 orang Jepun dan 2,000 lagi yang akan datang. Pemandu bas mengangkat tangan untuk bersalam dan membuka lagu joget Pahang kuat-kuat. Anak-anak menyanyi ikut sepanjang lagu. Dalam perjalanan ke Kelia, saya meminta singgah di Pasar Malam Pudu Raya sekali lagi. Mak Cik penjual durian cendol sudah menunggu. Dia mengangkat tangan untuk bersalam sehingga membongkok. Hari ini Mak Cik buat 200 mangkuk bawa balik untuk kawan-kawan di Jepun. Air mata saya bergenang. Saya memeluk Mak Cik erat-erat. Mak Cik, tahun depan Mak Cik ada kerja sepanjang hari, pasti. Mak Cik tersenyum sehingga matanya sepet. Mak Cik akan tanam 10 ekar durian lagi. Tunggu Uncle Jepun datang. Jam 8.30 pagi, kami tiba di Kelia. Tetapi bukan untuk menaiki pesawat pulang, tetapi untuk mengadakan sidang media kecil. Saya berdiri di hadapan kamera, 10 saluran berita Malaysia. Di sebelah saya ada Pak Cik Sulaiman, Mak Cik penjual cendol, dan Yu yang memegang papan tanda besar. Saya, Hiroshi Tanaka, pengarah urusan syarikat teknologi perubatan dari Tokyo, mengumumkan secara rasmi bahawa tahun depan, kami akan membawa 2,000 pekerja untuk menanam pokok durian di Raub, makan durian cendol di Pasar Malam Pudu Raya, dan merawat hati di negara ini. Kami tidak datang melancong. Kami datang menyelamatkan nyawa. Yes, key and side.
wartawan bertepuk tangan kuat-kuat. Kilat kamera menyilaukan mata, tetapi saya tersenyum lebar. Yu mengangkat papan tanda yang bertulis, "Durian cendol adalah ubat penyembuh jiwa." Takashi menyambung, "Saya hampir mati kerana tekanan, tetapi semangkuk durian cendol berharga 4 menyelamatkan nyawa saya." Pak Cik Sulaiman mengangkat tangan untuk bersalam. Kebun saya mengalu-alukan semua orang. Tak ambil bayaran masuk, cuma ambil bayaran durian saja. Into an empa. Sidang media tamat dalam 15 minit, tetapi klip video itu tersebar ke seluruh dunia dalam 10 minit. Tanda pagar Japanese 2000 durian menjadi trending di Twitter, nombor 1 di Jepun, nombor 3 di Malaysia. Orang Jepun komen berbondong-bondong, "Saya nak ikut. Syarikat saya pun boleh tak? Saya dah lama stres. Nak tempat-tempat tanam pokok durian." Jam 10 pagi, kami berjalan ke pintu masuk pesawat. Tetapi bukan pintu ke Tokyo, ia adalah pintu ke Osaka. Saya menempah persinggahan di Osaka untuk sidang media besar, menjemput media Jepun seluruh negara. Semasa menunggu untuk menaiki pesawat, saya berdiri melihat Clea. Kali pertama saya datang, saya benci kesesakan, panas, kotor. Tetapi kini, saya hanya melihat senyuman, hanya melihat kehangatan. Seorang kaki tangan darat berjalan, menghulurkan beg kain. Di dalamnya ada 10 bungkus durian cendol dan nota tulisan tangan, "Tolong makan dalam pesawat, ya. Terima kasih kerana sayangkan Malaysia." Kami tunggu uncle dan auntie datang lagi. Kaki tangan KLIA semua. Saya memeluk beg itu erat-erat. Air mata mengalir. Pesawat melonjak naik. Saya melihat Kuala Lumpur menjadi semakin kecil, tetapi hati saya semakin besar. Di dalam pesawat, saya membuka panggilan video dengan lembaga pengarah syarikat. Semua orang menunggu di hadapan skrin. Esok saya sampai Osaka, akan buat sidang media besar. Kita akan tukar dasar syarikat. Setiap tahun, kita akan tutup syarikat selama 1 minggu. Bawa semua pekerja ke Kuala Lumpur, makan durian cendol, tanam pokok durian, dan rawat hati. Sesiapa yang tidak pergi, gaji dipotong 1% ke dana penanaman durian. Lembaga pengarah ketawa terbahak-bahak dan mengangkat tangan setuju. Saya menutup video dan berpaling melihat Yu yang tidur dalam pelukan saya, mulutnya masih mengunyah cendol dalam mimpi. Saya berbisik perlahan, "Terima kasih, anakku, kerana buat ayah boleh senyum semula." Pesawat terbang melalui awan. Saya memejamkan mata. Saya bermimpi tahun depan Clea akan penuh dengan 2,000 orang Jepun memegang beg pakaian dan papan tanda yang bertulis, "Kami datang merawat hati." Saya terjaga. Pesawat sedang mendarat di Osaka. Tetapi hati saya masih di Kuala Lumpur dan akan kekal di sana selamanya. Tetapi kisah ini belum berakhir, kerana esok saya akan berdiri di atas pentas di Osaka, mengumumkan kepada seluruh Jepun bahawa Malaysia tidak hanya menjual durian cendol, tetapi menjual kebahagiaan yang tidak boleh dibeli dengan wang. Dan saya adalah orang pertama yang membelinya dengan seluruh hati. 1 tahun kemudian, Clea, 15 April. Penerbangan terus dari Tokyo mendarat jam 6.15 pagi. 2,000 orang Jepun berjalan keluar. Semua orang memakai baju T berwarna kuning durian. Di dada disulam perkataan, "Terima kasih Malaysia." Di belakang baju tertulis, "Kami datang merawat hati." Saya berdiri menunggu di hadapan pintu ketibaan. Di sebelah saya ada Pak Cik Sulaiman, Mak Cik penjual durian cendol, dan Yu yang sudah setahun lebih tua, memegang papan tanda besar, "Selamat datang keluarga durian 2,000 orang." Orang pertama yang keluar ialah ibu saya, berumur 75 tahun, memegang tongkat, tetapi tersenyum lebar. "Anakku, Mak dah sampai." Saya memeluk ibu erat-erat. Air mata mengalir tanpa henti. Diikuti oleh semua pekerja syarikat. Ada yang pernah terfikir untuk bunuh diri. Ada yang pernah menceraikan isteri. Ada yang tidak pernah memeluk anak. Tetapi kini, semua orang tersenyum, mengangkat tangan untuk bersalam dengan kaki tangan lapangan terbang. Kaki tangan KLI berbaris di kedua-dua belah, membalas salam. Ada papan tanda lampu Yokoso ke Malaysia. 50 buah bas menunggu. Papan tanda di tepi bas menulis, "Ke kebun durian Raup Pahang. Nandon, Yandon Ali." Dalam perjalanan, semua orang menurunkan tingkap, mengambil gambar sawah padi, mengambil gambar kerbau, menunduk makan rumput,
mengambil gambar kanak-kanak Melayu melambai. Makcik penjual durian cendol berdiri menunggu di pintu masuk kebun. Hari ini, Makcik membuat 2,000 mangkuk durian cendol tersusun panjang. Pakcik Sulaiman berdiri menyambut. Selamat datang, semua anak-anak. Hari ini kita tanam 2,000 pokok durian. Satu orang, satu pokok. Nama apa? Namakan pokok itu. Indo-Indomatan, Yamintantan, Yamindo-Indomatan. 2,000 orang berbaris, memegang anak pokok durian, memegang cangkul, memegang baldi air. Saya berdiri di barisan hadapan, memegang anak pokok pertama. Saya namakannya pokok Hiroshi baru. Yu memegang pokok kedua, pokok Yu, kawan Malaysia. Ibu memegang pokok ketiga, pokok emak yang boleh senyum lagi. Takashi memegang pokok keempat, pokok yang selamatkan nyawaku. 2,000 orang mula menanam serentak. Bunyi cangkul melanda tanah berdentum. Bunyi ketawa riang. Bunyi tangisan bercampur-campur. Pakcik Sulaiman berdiri melihat, air mata mengalir. Saya tak pernah sangka kebun durian saya ada 2,000 orang menangis dalam sehari. Tengah hari, semua orang duduk makan durian cendol di bawah pokok durian besar. Makcik penjual mengangkat tangan untuk bersalam. Hari ini percuma, semua mangkuk. Sebab semua orang dah jadi keluarga Makcik. Seorang pekerja bangun. Dia pernah menjadi orang yang saya arahkan untuk memotong gajinya tahun lepas. Dia mengangkat tangan untuk bersalam dengan Makcik. Makcik, saya pernah fikir hidup saya dah tamat, tetapi semangkuk durian cendol ini buat saya nak hidup lagi. Makcik memegang tangannya. Anakku, hidup tak tamat, cuma lambat sikit makan durian cendol. Semua orang ketawa, kemudian menangis. Pukul 3 petang, kami mengadakan upacara menamakan kebun. Nama baru, Kebun Durian Malaysia Jepun untuk hati yang sembuh. Saya berdiri di atas pentas buluh, bercakap dengan mikrofon. 1 tahun yang lalu, saya datang ke sini dengan hati yang gusar. Benci kesesakan, benci panas, benci segalanya. Tetapi semangkuk durian cendol berharga 4,00 mengubah saya, mengubah rakan saya, mengubah syarikat saya, dan kini sedang mengubah 2,000 nyawa. Saya berjanji, setiap tahun kita akan kembali ke sini, menanam lebih banyak pokok durian, makan durian cendol, dan tersenyum antara satu sama lain. Kerana di sini, kita bukan pelancong, kita adalah keluarga. Dan ting-tinga, intam regua. 2,000 orang bertepuk tangan. Pakcik Sulaiman mengangkat tangan untuk bersalam. Makcik memeluk saya. Yu berlari naik ke pentas, menjerit, Malaysia adalah rumah kedua saya. Malam itu, kami mengadakan jamuan di bawah pokok durian. Lampu hiasan berwarna kuning durian. Muzik dangdut bercampur lagu Jepun. Semua orang menari, berpelukan, menangis. Seorang pekerja melutut di sebelah pokok durian, menelefon istrinya di Jepun. Sayang, jom kahwin semula, ya. Seorang lagi menelefon anaknya. Ayah minta maaf, tak pernah peluk awak. Tahun depan ayah bawa awak tanam pokok durian, ya. Saya berdiri melihat dan tahu bahawa ini adalah mukjizat yang lahir daripada buah durian yang masak, santan yang pekat dan hati yang terbuka luas. Sebelum tidur, saya berjalan mencari Pakcik Sulaiman. Pakcik, tahun depan kami akan datang 4,000 orang. Pakcik ketawa, saya akan besarkan kebun 10 ekar lagi. Dan saya akan bina sekolah untuk mengajar budak Melayu dan budak Jepun buat durian cendol bersama-sama. Saya memeluk Pakcik. Terima kasih kerana beri tempat berdiri untuk hati saya. Malam itu, 2,000 orang tidur di rumah rehat buluh. Di bawah 2,000 pokok durian, angin bertiup perlahan. Bau durian harum semerbak, bunyi cengkerik berbunyi. Saya tidur nyenyak. Bermimpi pokok durian yang kami tanam mengeluarkan hasil tahun pertama, 2,000 biji durian. Manis, wangi, cukup untuk 2,000 hati yang telah sembuh. Dan saya tahu mukjizat ini baru bermula. 5 tahun. Kemudian, kebun durian Raub kini seluas 50,000 ekar. Pokok durian tinggi besar berbaris tanpa henti. Di bawah setiap pokok, ada papan tanda kayu kecil. Ditulis nama pemilik pokok dengan tulisan tangan. Pokok Hiroshi baru, sudah sembuh. Pokok Yu, kawan Malaysia selamanya. Pokok Imak Tanaka, senyum setiap hari. Pokok Takashi, nyawa kedua. Setiap tahun, pada bulan April,
50,000 orang Jepun datang. Bukan hanya dari syarikat saya, tetapi dari seluruh Jepun. Syarikat-syarikat lain mengikut, sekolah-sekolah mengikut, keluarga-keluarga mengikut. Kerajaan Jepun menubuhkan program Durian Malaysia Rawat Hati, menghantar 100,000 orang yang stres setahun. Percuma tiket kapal terbang, percuma penginapan, percuma durian cendol. Pak Cik Sulaiman, 80 tahun, masih berdiri tegak, tetapi kini menjadi Atuk Sulaiman, atuk kepada semua kanak-kanak. Mak Cik penjual durian cendol kini mempunyai kilang besar, mengekspor durian cendol segera ke Jepun setahun 1 juta kotak. Nama jenama, Smile Durian. Yu, 16 tahun, bersekolah menengah di Sekolah Antarabangsa Kuala Lumpur. Dia fasih berbahasa Melayu melebihi Jepunnya. Dia menjadi pemandu pelancong untuk kanak-kanak Jepun. Mengajar menanam pokok durian, mengajar senyum. Takashi membuka kedai durian cendol di Tokyo bernama Thai Miracle. Barisan panjang setiap hari. Dia berkahwin semula, mempunyai anak lelaki bernama Durian. Saya bersara, tetapi tidak kembali ke Jepun. Saya tinggal sepenuhnya di Raub, menjadi Uncle Hiroshi, mengajar budak Melayu dan budak Jepun membuat durian cendol, mengajar senyum di tengah-tengah kesesakan, mengajar bahawa hidup bukan hanya tentang nombor. Setiap pagi, saya bangun melihat bunga durian mekar. Berjalan mencari Atuk Sulaiman yang duduk di bawah pokok durian besar, pokok pertama yang kami tanam bersama. Atuk, hari ini ada 100 orang datang. Atuk tersenyum. Baguslah, anakku. Kebun kita masih banyak ruang. Petang itu, seorang budak Jepun, 12 tahun, berdiri menangis di sebelah pokok durian yang baru ditanam. Dia menamakan pokok itu, pokok ayah yang telah tiada. Saya berjalan duduk di sebelahnya. Ayah kamu pergi sebab apa, nak? Budak itu menjawab dengan suara bergetar. Ayah kerja terlalu keras. Stres sampai bunuh diri. Saya memeluk budak itu erat-erat. Pokok ni akan ganti ayah kamu, nak. Setiap tahun kamu datang siram, pokok ni akan membesar ganti ayah dan beri hasil manis ganti senyuman yang ayah tak sempat bagi kamu. Budak itu berhenti menangis, kemudian tersenyum. Malam itu, kami mengadakan bulatan besar di bawah pokok durian. 50,000 orang duduk mengelilingi. Saya berdiri. 5 tahun yang lalu, saya datang ke sini dengan hati yang hancur. Benci segalanya. Tetapi semangkuk durian cendol mengubah saya. Mengubah 2,000 orang, mengubah 50,000 orang, dan kini sedang mengubah seluruh Jepun. Saya belajar bahawa kebahagiaan bukan terletak pada wang, bukan terletak pada pangkat, tetapi terletak pada senyuman Mak Cik penjual, terletak pada tangan Pak Cik Sulaiman yang kotor dengan tanah, terletak pada budak Melayu yang berkongsi cendol dengan budak Jepun. Malaysia mengajar saya bahawa kebesaran tidak diukur dengan bangunan tinggi, tetapi diukur dengan hati yang terbuka luas, dan hati orang Malaysia lebih besar daripada lautan. 50,000 orang bertepuk tangan. Atuk Sulaiman mengangkat tangan untuk bersalam. Mak Cik memeluk saya. You berlari naik ke pentas, menjerit. Malaysia tak jual durian, tapi jual harapan. Dan kami beli dengan hati. Malam itu, kami menyalakan 50,000 tanglung di bawah pokok durian. Melayang naik ke langit, terang benderang. Saya berdiri melihat, air mata mengalir. Satu tanglung tinggi terbang ke hadapan saya, tertulis, terima kasih kerana buat ayah boleh senyum lagi, daripada Yuo. Saya mengangkat tangan bersyukur kepada tanglung itu dan berbisik, terima kasih, Malaysia, kerana buat ayah dilahirkan semula. Malam itu, 50,000 orang tidur di bawah pokok durian. Angin bertiup perlahan. Bau durian harum semerbak, bunyi cengkerik. Saya tidur nyenyak, bermimpi pokok durian yang kami tanam mengeluarkan hasil di seluruh dunia. Semua orang dapat makan, semua orang dapat senyum. Dan saya tahu mukjizat ini tidak tamat, tetapi baru bermula. 10 tahun kemudian, Clear, saya berdiri di tempat yang sama. Tempat yang pernah saya benci di dunia, tetapi kini tempat yang paling saya cintai. Saya berumur 56 tahun. Rambut saya separuh putih, tetapi senyuman saya lebih lebar daripada semasa saya berumur 40 tahun. Di sebelah saya ialah Yu. Kini berumur 21 tahun. Lulusan perubatan dari Universiti Malaya. Akan pergi menjadi doktor sukarelawan di Jepun, bidang psikiatri untuk tekanan. Atuk Sulaiman duduk di kerusi roda,
90 tahun, tetapi matanya masih bersinar. Mak Cik penjual durian cendol berjalan di belakang, memegang kotak cendol resipi khas, resipi yang diekspor ke seluruh dunia. Hari ini adalah ulang tahun ke-10 program Durian Rawat Hati. 100,000 orang Jepun datang, bukan hanya datang menanam pokok durian, tetapi datang meraihkan. Saya berdiri di atas pentas di kebun Raub, bercakap buat kali terakhir. 10 tahun yang lalu, saya datang ke sini dengan hati yang kosong, benci kesesakan, benci panas, benci diri sendiri. Tetapi semangkuk durian cendol, durian dari kebun Atuk Sulaiman, santan dari Mak Cik tepi jalan, dan senyuman orang Malaysia mengisi hati saya sehingga melimpah. Hari ini, 100,000 orang berdiri di sini kerana Malaysia tidak menjual durian tetapi menjual harapan. Saya belajar bahawa kebahagiaan sejati bukan terletak pada wang, bukan terletak pada pangkat, tetapi terletak pada tangan yang kotor dengan tanah, terletak pada senyuman di tengah-tengah hujan, terletak pada perkongsian semangkuk cendol antara satu sama lain. Malaysia mengajar saya bahawa manusia tidak dilahirkan untuk bersaing tetapi dilahirkan untuk berhubung. Dan hubungan sejati bermula dari senyuman dan berakhir dengan hati yang sembuh. 100,000 orang senyap, kemudian bertepuk tangan gemuruh. You berjalan naik ke pentas, memegang mikrofon, bercakap dalam bahasa Melayu dengan fasih. Saya lahir di Jepun, tetapi membesar di Malaysia. Saya belajar bahawa kebahagiaan tidak boleh dibeli, tetapi boleh dikongsi. Hari ini, saya akan pergi ke Jepun untuk memberitahu orang Jepun, jika hati sepi, datang tanam pokok durian. Jika hati sedih, makan durian cendol. Jika hati hancur, datang peluk orang Malaysia. Kerana di sini, kita bukan orang asing, kita adalah keluarga. Atuk Sulaiman mengangkat tangan untuk bersalam, air mata mengalir. Terima kasih, anakku, kerana buat kebun durian Atuk jadi kebun hati dunia. Mak Cik penjual mengangkat kotak. Hari ini Mak Cik ada 100,000 mangkuk durian cendol percuma. Semua orang makan, kemudian senyum, ya. Malam itu, 100,000 orang menyalakan 100,000 tanglung. Melayang naik ke langit, terang benderang di seluruh Raub. Saya berdiri melihat, memeluk Yu, memeluk Atuk Sulaiman, memeluk Mak Cik, dan berkata perlahan-lahan. 10 tahun yang lalu, saya fikir mukjizat adalah pendaratan kecemasan, tetapi sebenarnya, mukjizat adalah pilihan hati kita untuk terbuka menerima. Satu tanglung paling tinggi melayang, tertulis, terima kasih Malaysia kerana buat 100,000 orang Jepun boleh senyum lagi dan akan terus tersenyum selamanya. Namo kanta, Iatan, Andia. Saya mengangkat tangan bersyukur kepada tanglung itu, kepada bumi, kepada orang Malaysia. Dan saya tahu mukjizat Malaysia tidak tamat, tetapi tersebar ke seluruh dunia, dari semangkuk durian cendol kepada 100,000 hati, dan akan berterusan berjuta-juta lagi. Kerana kebahagiaan sejati tidak tersembunyi di dalam bangunan tinggi, tetapi tersembunyi di dalam senyuman orang Malaysia dan di dalam durian manis yang menunggu semua orang untuk rasa. Saya, Hiroshi Tanaka, orang yang pernah membenci Malaysia, kini mencintai Malaysia lebih daripada negara kelahiran saya sendiri. Dan inilah mukjizat sejati, mukjizat yang bernama Malaysia.